Okay, Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khidmat khas pula. Cuti-cuti ni dikatakan pengadu kata tadi dia nampak anak ular, anak ada nampak ular masuk rumah, masuk store. So dia dah tutup pintu store tu. Tindakan yang bagus. Tapi perlu perhatikan lah. Kalau store tu besar, habislah kita nak kena serongkar store tu kejap lagi. Tapi kalau store tu kecil, bagus. Apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Jangan kena buang Kena buang dulu Pasti kena kita api dampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dekat store ular kecil ke besar? Saya masuk pakai boot boleh? Saya rasa alamak. Sini. Ada lampu dalam? Ada. Warna apa Assalamualaikum. Mak. Benda yang paling malas sekali. Ada orang tak? Ada orang kan? Okey saya. Elok ada ular tak? Oh tu yang pagi tadi semalam. Pagi 3:30 pagi kat mana? Orang tu report bulan ni je. Semalam. Macam karung tu. Ambil lampu ni. Karung. Cepat. Menyesal aku pakai glove besar-besar ni. Apa ni? Yang better tak bisa. Ular ke? Ular. Tapi ni buat kerja berapi ni. Aku dah tengok ada di depan. So pertukaran shift. Ni semua hasil Fahmi. Lepas ni kita tengok hasil Syamil pula. Ni hasil intervention Syamil dengan Fahmi kat dalam. Mantap. Aduh. Oh, sawo tikus. Up. Ini sawo tikus kan? Tengok jadi dah mampus gila. Tengok. Ya. Masuk. Main kepala dia. Sini kepala dia. Hai kau. Ajar kau. Kau ambil. Kau kurang ajar kan? Aku nak bagi sikit, bagi sikit. Tepuk sikit. Orang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Jangan degil sangat. Bagi sikit. Aduh. Buka. Nak buka ke tak? 1, 2, 3. Degil sangat. Ni sebab Adalah sikit Faham bahasa dia ni. Belajar bahasa apa ni? itu kita orang tak apa, minta maaf lah. Sepah sikit. Minum Ni. dulu. Ha? Minum dulu. Minum. Mi. Minum dulu. Sawo tikus. Laju dia ni, tu yang susah tu. Ni saya minta izin buat video YouTube, TikTok boleh? Boleh? Tak ada bisa. Jadi kita Biasa ni dah ambil gambar? Dah, okey Kita sama. Kita ambil gambar belum? Ambil gambar tu.
Sekejap lagi tak ada laporan. Ali. Kami kamera problem. Kamera kotor. Dah? Ya. Ini duduk ada ni. Masuk dalam. Si. Penderaan kepada haiwan. Okey, tu dia tadi. Kita dah pun selesai ya. Tengoklah tadi hasil daripada PBS Syamil dan PBS Fahmi beraksi mengemas store. Mengemas store. Nampak selera sikit tadi. Tapi sebab apa? Sebab ular tu sawo tikus. Sawo tikus ni macam kita tahulah. Dia laju tengok. Ini sawo tikus. Dia kecil, licik dan laju, pantas. So di celah-celah barang tu agak susah lah untuk kita nak proses dia ni. Kan? Dia sawo tikus tidak berbisa. Tapi nampak macam berbisa sebab dia agresif. Tapi alhamdulillah semua selesai. Tak ada yang cedera tadi. Semua selamat, alhamdulillah. Ular berjaya ditangkap. Jadi kita akan lepaskan dekat habitat asal dia semula. Hari ni kenapa kita alihkan jentera-jentera kita ni ke depan? Sebab kita dekat balai ni kejap lagi ada sambutan hari jadi dia kanak-kanak buat sambutan hari jadi. Dia buat dekat balai dan dia jemput kita sekali, beberapa anggota. Tengoklah kejap lagi. Saya pun ni first time kita akan buat kat sini. Sebelum ni kita dijemput ke rumah. Sekarang ni dia nak buat kat sini, kat balai. Jadi tengok kejap lagi macam mana. Kalau yang lain nak try, insyaAllah boleh. Boleh berhubungan dengan saya, DM ataupun message kan. Alhamdulillah selesai. Terima kasih semua yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi, kita ada banyak video lain, video yang bukan operasi pun ada, yang banyaknya operasi lah. Apa pun alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ni dia situasi kita dekat balai sekarang yang sambut birthday. So tadi dia dah wish birthday semua. Kemudian dia dah kita dah bawa ronda. Sekarang sesi mandi mandi hujan, mandi air daripada jentera kita. So insyaAllah alhamdulillah selesai dah kot kejap lagi. So yang mana yang nak buat pun boleh insyaAllah boleh bagi tahu saya. Maklumkan kita akan berurusan. Baik. Okay, apa pun. Let's go.